Naik ke awan, jom kita ke Haverland Genting Highland, tarikan terbaru untuk semua yang gemar bergambar. Terdapat dua waktu berbeza, Twilight Wonder dari 6 pagi hingga 1 tengah hari untuk view suasana lembut pagi dan Marshmallow dari 1 tengah hari hingga 8 malam untuk vibe petang yang cozy. Ingat pilih slot Twilight Wonder dan sampai lewat sikit lah, sekitar pukul 10.35 pagi. Sejujurnya, waktu kami datang memang belum banyak spot Instagenik yang komplit. Tapi yang ada pun memang dah cukup cantik. Yang bestnya ada banyak kerusi santai untuk kita lepak, relax dan ambil angin. Literally atas awan. Percayalah, walaupun cuaca panas tapi angin di sini tetap sejuk dan menyegarkan. Nak datang sini jangan lupa cek cuaca tau. Kalau tak, hari hujan rugilah sebab view yang cantik ni akan terdelam dalam kapur. Hari ini kami bertuah sebab baru je lepas hujan jadi suasana pun jadi misty dan berkabut macam syurga mini gitu. Untuk info, percutian di sini Ina naik 2 kali. 1 kali untuk view sunrise, nanti Ina share video yang lain, okay? InsyaAllah next time Ina nak datang untuk slot Marshmallow pula sebab nak tengok sunset. Mesti cantik kan? Awan marshmallow kepuk-kepuk gitu.